Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam 10 Ramadan terakhir. Apa khabar semua? JU-JU yang hebat. Cuba bagi thumbs up sikit dekat skrin saya nak tengok. Ha, tu dia. Kita ada. Semua ada Hadir 13 orang. Thumbs up di skrin. Alright. Nice. Okay, apa khabar semua? JU semua? Kita ada semua daripada JU, daripada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5 dan juga kumpulan 7. Dan sebelum itu selamat datang saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru, para graduate MyViewSonic Malaysia. Dan tahniah semua kepada rakan-rakan guru kerana berjaya melangkah setapak ke hadapan untuk terus menerokai ilmu MyViewSonic Malaysia. Jadi malam ni kita berkolaborasi. Saya pun baru join ni. Kan. Nasib baik diterima masuk dalam flight penerbangan besar ni ya. Airbus kan ni. Okay. Dan untuk malam ni kita berkolaborasi dengan menggabungkan semua JU-JU daripada kumpulan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 tadi. Dan saya nak tanya sikit kepada rakan-rakan guru. Siapa yang daripada kumpulan 1 tulis di ruangan chat, tulis satu. Saya nak tengok sikit. Dah ramai ke belum kita punya boarding pass ni kan? Cikgu Arif kan? Cikgu Arif, saudara Arif. Okey. Satu. Saya nak tanya kumpulan 2. Up. 2. Jayu-jayu dia nak tengok ni. Okey, kita ada Cikgu Nur Azida. Nur Jaya pula, pandai-pandai menambah nama. Kita ada Cikgu Balvinda. Lagi kumpulan 2. Laju. Macam tak ramai ni, cepat pergi jemput sikit Jayu. Saya nak tengok kumpulan 3. Rakan-rakan guru daripada kumpulan 3, type 3. Tengok saudara Arif dah up dah. Pilot tak sabar dah tu. Cepat 3. Okey. Kejut-kejutkan rakan-rakan kita yang lain, mungkin masih lagi buka puasa saudara Arif. Okey. Kumpulan 4. Cuba. 3. Cikgu Shirley. Geram sangat dia letak 3. 4. Nampak Cikgu Chang tu dah menari. Cikgu Nur Amalina. 4. Cikgu Wan. Nice. Macam ramai kumpulan 4 ni. Mana Aci? Kita tengok kumpulan 5. 5. Cikgu Ilham. Ravi, Cikgu Imran, Tuan Nur Jannah, Pramuni, Nur Atika. Ramai ni. Cikgu kita tengok kumpulan akhir sekali daripada penerbangan kumpulan 6 tak apa. Boleh join? Kumpulan 7. Kumpulan 6 pun kalau ada boleh up 6. Kadang-kadang mungkin dia esok tu tak dapat mengikuti. Siapa kumpulan 7? Jadi kumpulan 7. Hai sikit. Doktor. Good job kumpulan 5. Okay, nice, alright. Kumpulan 2 baru naik. Okay, terima kasih kepada feedback semua rakan. Nampak dah ramai masuk dan mungkin ada lagi rakan-rakan kita yang belum masuk. Tak apa. Kita punya bengkel malam ni direkod. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti bengkel kita yang pertama untuk MyViewSonic Educator level pada malam ini. Dan saya lupa nak memperkenalkan diri kan. Siapa yang bercakap ni? Dah baru masuk kan Dr. Nancy? Okay. Saya Bashirah binti Kasim, lebih dikenali sebagai Cikgu Basha daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 9 Kurungan 2 sebagai JU daripada kumpulan 1 dan sebagai moderator yang membawa penerbangan pada malam ini, dan saya berbesar hati mengendalikan sesi bengkel bersama-sama dengan presenter kita yang hebat pada malam ini. Dan saya perkenalkan JU-JU kita pada malam ini yang ada 13 orang ni. Saya rasa yang dah masuk minggu lepas pun dah kenal, tapi ada daripada kumpulan 1 mereka tak kenal lagi JU-JU yang hebat ni kan. Okey. Jadi kita perkenalkan dulu daripada kumpulan 1. Saya lah kan kumpulan 1. Tak payah banyak cakap lagi. Saya Bashirah binti Kasim daripada kumpulan 1 dan rakan saya Kanisha. Ada tak Cikgu Kanisha? Cuba say hi bye. Bye jangan. Hi saja. Bye pula Ada tak Cikgu Kanisha malam ni? Kita punya penumpang-penumpang nak tengok ni. Mungkin Cikgu Kanisha ada hal. Okey. Kita terus kepada JU kumpulan 2. Cikgu Tam. Ada Cikgu Tam?
Cikgu Tam mesti ada. Cikgu Tam ada. Hai dulu. Hai. Cikgu Tam baru saya nampak. Sebab banyak sangat Cikgu Tam. Saya tak perasan. Cikgu Tam apa khabar? Sihat-sihat. Alright. Okay. Kemudian kita terus kepada JU Kumpulan 2. Cikgu Dayangku. Ada Cikgu Dayangku. Hai. Hai dulu. Alright. Nampak thumbs dah. Okay. Okay. Hai. Hai. Alright. Jangan bye-bye ya. Kemudian daripada kita teruskan kepada flight yang ketiga, kumpulan 3, JU kumpulan 3, saudara Muhammad Arif Erhan. Hai dulu cikgu. Ni. Tak semua cikgu saya sebut cikgu. Tak apalah. Hai, Assalamualaikum kepada cikgu semua. Kumpulan 3, the best you all and you are the best. Tu dia. Jaga saudara Irham pegang rotan tu. Siapa tak masuk. Okay, kemudian kita ada Cikgu Lim Syih Yin. Hai. Mana Cikgu? Alright, selamat malam Cikgu Lim. Kita terus kepada kumpulan 4. Oh, kawan saya lama tak nampak ni. Cikgu Chang, apa khabar Cikgu Chang? Tetap handsome bergaya. Salam Ramadan semua. Hai semua. Ya, terima kasih Cikgu Chang. Cikgu Chang sihat ke? Sihat je, baik-baik. Alright. Okay, alright. Terima kasih Cikgu Chang. Kita terus kepada JU kumpulan 4, Nur Amalina. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sihat semua? Sihat. Cikgu Nur Amalina sihat? Alhamdulillah. Baru buka puasa. Suara tak keluar kan Cikgu Nur. Dan daripada JU kumpulan 4 lagi, Cikgu Lechmi. Ada Cikgu Lechmi? Hai semua. Hai. Oh, duduk bawah. Selamat malam. 3 pilot kumpulan JU kumpulan 4. Mana Aceh ni? Okey, kita teruskan kepada JU kumpulan 5. Cikgu Zulali. Ada Cikgu Zulali? Assalamualaikum Cikgu Basha. Semangat dengan Cikgu Basha. Mesti malam ni kita ada awesome punya DJ ni. Okay, terima kasih Cikgu Zulali. Semoga dimudahkan kita malam ni. Baik. Okey, kita terus kepada Cikgu Chong, JU kumpulan 5. Ada Cikgu Chong? Hai semua. Mana Cikgu Chong? Oh, Cikgu Chong kan. Sini. Alright. Nampak. Okey, Cikgu Chong. Cikgu Chong daripada sama. Okey. Alright, kita ada ni pun kawan lama juga ni. Kita ada JU daripada kumpulan 7. Doktor ke cikgu? Semua cikgu-cikgu saya semua nak sebut cikgu juga. Dr. Nancy. Hello semua. Tabik spring kepada Cikgu Basha. Spring absorber ke apa? Absorber ke? Hello Group 7. Thank you bersama malam ni. Cayo. Group 7. Daripada Cikgu Dr. Nancy daripada PPD Beluran ya. Dan kemudian akhir sekali kita ada Cikgu Farah Fasiha binti Cik Tajuddin. Oh, panjang lah sekali kan? Ada? Hai, Cikgu Farah. Ada. Jumpa dah. Alright, hai. Okay, itu dia JU kita yang hebat. Oh, letih saya. Tersenyum lebar. Okay, jadi selamat datang semula kepada semua rakan-rakan guru yang baru masuk. Kita baru start enjin, jangan risau. Okay, pintu flight masih lagi terbuka. Okay, jadi untuk bengkel kita sebelum ni kita telah pun diperkenalkan dengan tool yang berada dalam My Viewboard, bukan? Tapi kali ini tibalah masanya untuk kita menggunakan. Sebelum ni kita kenal. Kita siapa yang dah try dah cuba untuk explore, dah cuba buat BBM menggunakan My Viewboard. Cuba thumbs up lah. Naikkan ikon thumbs up. Oh, Cikgu Chang. Okey, lagi. Cikgu Aniza saya nampak. Cikgu Sim, Cikgu Wan. Lagi 137. Tolak 13 JU. 120 lebih. Okey, nice. Okey, jadi malam ini tibalah masanya untuk kita mengetahui macam mana cara untuk menggunakan tool dan juga untuk kita menghasilkan BBM dan memanfaatkan BBM yang kita gunakan itu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya rasa macam tak sabar dah saya punya JU ni. Kang Basha banyak cakap sampai sahur kita kat sini. Jadi tanpa melengahkan masa
saya menjemput presenter yang pertama, cikgu untuk apa? Untuk membentangkan, okey, yang pertama daripada Cikgu Farah kan? Betul. Ya, Okay, saya bersemangat dah ni, cepat. Silakan, saya serahkan pentas ini kepada Cikgu Farah. Baik, saya share skrin ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, so saya Cikgu Farah daripada Sekolah Dalam Hospital. Di pentas ini juga saya nak memperkenalkanlah Sekolah Dalam Hospital ni, yang mana kami ni memang under government bukan sekolah swasta. Dan ini adalah student saya yang menggunakan my view board lah. Ini murid membina cerita sendiri semualah. Ini adalah contoh bahan pengajaran yang saya gunakan di dalam kelas saya. Okey, yang ini Slide tak nampak. Baru saya My view board tak nampak tu. Maaf Cikgu Farah. Tak nampak? Ya. Boleh saya baru nak cakap. Ada tak slide? Share screen, present. Okey. Saya dah present sebenarnya. Sekejap saya cuba stop sekali lagi. Okey. Ramai tu, kita ramai ni Cikgu Basha. Itulah. Ya. Sekejap Okey, tak apa that time. Kita menunggu. Okey. Saya nak kenal juga ni sekolah hospital ni. Sepatutnya saya dah share dah skrin tadi. Jadi sepatutnya dah okey ataupun saya ada masalah lain. Share entire ke? My view board only. Nampakkah? Tak ada, belum lagi. Okey, so saya kena saya tak nampak cikgu. Kejap ya, saya cuba entire screen lah kalau tak dapat. Ataupun ada masalah lain. Lain internet. Mungkin cikgu. Ya. Entire screen better, Cikgu. Yes. Okay, saya off saya punya video Alright. Itu pun membantu juga. Entire screen. Okay, nampak tak? Saya dah buat entire screen. Okay, alright. Nice. Nampak? Nampak. Okay, so saya mula sekali lagi. So ini adalah Sekolah Dalam Hospital di Tuanku Jaafar Seremban. So saya memang banyak menggunakan my view board, terutamanya untuk passion student saya lah. Sama ada di katil. Ini pelajar belajar secara baring sahaja. Memang pelajar saya tak boleh bangun. So bila saya bina bahan ini, dia menggunakan tablet lah. Kita ada iPad. So kita banyak menggunakan iPad lah. So dalam kelas saya boleh menggunakan laptop ataupun tablet, lagi best lah. Sebab dalam kelas ni lagi banyak kemudahan kita boleh sediakan. Tapi kalau dekat katil ni just guna iPad sahaja. Okay, so saya pergi kepada contoh bahan pengajaran. Okay, ini adalah rangkuman contoh bahan pengajaran yang saya gunakan dalam kelas. Okay, so ini adalah tajuknya bentuk 3D. And then ini adalah introduction. Okay, kita akan masukkan video lah. Kebanyakannya video introduction untuk murid mengenal dahulu apa objektif pembelajaran kita pada hari tersebut lah. Okay, ini contoh videonya. Okay, saya pergi kepada seterusnya. Saya just tunjuk contoh sahaja. Okay, ini cikgu akan elaborate lah. Daripada bentuk tadi, apa bentuk 3D tadi, apa bentuk yang dihasilkan. Okay, ini adalah latihan ataupun aktiviti di dalam kelas lah yang murid akan lakukan tadi. Kita dah beri nota dekat sini dan murid akan merujuk nota dekat sini dan
Seterusnya murid akan menjawab sendiri soalan tersebut lah. Kita buat sama je macam step dalam rancangan pengajaran kita. So kita punya bahan pengajaran sama dengan aktiviti yang kita lakukan dalam My Viewboard ini. Kita bina selari lah. Okay. Ini kuis ataupun aktiviti pengukuhan yang kita boleh sediakan. Ini murid boleh melakukan aktiviti secara interaksi bersama-sama lah. Okay, ini juga aktiviti pengukuhan. Okay, so itu adalah contoh aktiviti yang kita boleh sediakan di dalam kelas. Actually ini banyak lagi contohnya kita boleh gunakan untuk semua subjek tak kisah subjek apa. Okay, ini adalah contoh pengajaran yang saya sediakan lah. Alright, so itu sahaja daripada saya. Saya pass kepada moderator. Terima kasih kepada Cikgu Farah. Jadi saya teruskanlah kepada yang seterusnya, Cikgu Lim yang seterusnya. Silakan. Okay, selamat malam. So hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak buat set induksi. Boleh nampak tak skrin? Okey, nampak. Okay. Boleh nampak jelas. Jelas. Tadi Cikgu Farah ada tunjuk video kan. So hari ini kita nak tengok macam mana kita nak masukkan video. Lepas tu ataupun kita boleh buat permainan card memory Okay, ini hanya contoh sebenarnya set induksi ni kita boleh buat banyak cara. Okay, saya hanya tunjukkan 2 contoh. So ini kita boleh playkan video. Nombor. Okay. So macam mana kita nak ambil video ni? So kita boleh tengok. Okay, kita boleh ambil import ni daripada magic box di sini. Okay, kat penjuru ni ada satu magic box. So kita tekan di sini. Okay, kita akan pilih kat YouTube sini. So kita boleh type lah tajuk yang kita nak guna. Contohnya saya sekarang nak cari lagu senaman untuk kanak-kanak kan. So bila saya dah pilih kat sini, dah type kat sini, dia akan keluar banyak di sini contohnya. So saya hanya tarik saja dia keluar. Okay, so saya boleh tutup di sini. So bila tarik keluar ni, kita boleh adjust dia punya besar ataupun kita nak kecil, besar atau kecil lah. Okay, dan kita boleh playkan di sini. Okay, satu kebaikannya ialah dia tak ada iklan. Okay, dengan guna kita ambil video kat sini tak ada iklan. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah permainan card memory. Okay, kalau kita nak guna yang ini, so kita kena tukarkan prepay mode ni kepada present mode. Okay, tukar kepada present mode. Lepas tu sini ada satu timer kan. So timer ni kita boleh set untuk ambil masa. Kita nak tentukan masa. Sini ada satu dadu. So kita boleh tekan untuk tentukan murid mana yang akan mulakan permainan. Okay, so kita boleh start. So dia akan tekan lah. Okay, kalau salah dia tutup balik. So dia akan buat sampai dia dapat jawapannya. Okay, so macam mana nak buat? Okay, saya akan tunjuk. Okay, so sekarang ini background kan. Kita boleh pergi pilih kat sini background yang kita nak guna. Okay, sini ada banyak background yang kita boleh pilih. Okay. So, okay, contohnya saya ambil yang ini saja. So dia akan tanya, kamu nak apply all page ataupun this page. So saya ambil this page sahaja. Okay, untuk page ini sahaja. Lepas tu saya akan import gambar yang saya nak perlukan. Saya nak guna. Okay, so saya pergi magic box sekali lagi. Okay, pada sini, image search. So saya tekan kat sini. Contohnya saya nak letak buah-buahan So saya ambilkan gambar satu. Lepas tu saya ambil lagi gambar. Okay, ambil gambar denas lah. Kita ambil buah-buahan tempatan. Okay, sekarang kamu tengok gambar ni ada besar ada kecil kan. So kita boleh adjust. Okay, kita tekan pada gambar. Okay, kita boleh adjust dia punya besar kecil. Okay, ini pun sama. Okay, kita boleh samakan. Okay, lepas tu saya nak ambilkan perkataan. Okay, saya akan tuliskan perkataan di sini. Okay, saya type di sini. Saya nak durian lah
Durian. Okey, untuk perkataan ni saya boleh besarkan ataupun saya tukar font yang saya nak. Okey, kita boleh tukar di sini. Okey, contohnya saya pilih yang ini. Lepas tu tulisan ni kecil, so saya boleh besarkan dia. Okey, so boleh dibesarkan. Okey, lepas ni, lepas kita dah ada gambar, dah ada tulisan, nama. So apa yang kita nak buat, kita boleh pergi kepada shape and lines kat sini. Okay, tekan sekali dia akan keluar 3 sahaja. Kalau tekan sekali lagi, dia akan pilih warna. Okay, dia punya ketebalan garisan semua ada di sini. So dia punya bentuk pun kamu boleh pilih. Nak square ke, nak bulat ke. Okay, semua ada. So saya ambil square. Okay, ini hanya outline sahaja. Bahagian ni outline sahaja, saya nak fill in. Ada warna kat dalam ni. So saya pilih warna, ambil warna merah lah. Okay, so saya akan letakkan. Tutupkannya. Okay, lepas ni kamu nampak dia ada satu bar di tepi ni kan? Kita pilih yang ini. Fading animation. Okay, kita pilihkan. Okay, lepas tu kita kena tukarkan present mode ni kepada prepare mode semula tadi lupa. Okay, so sekarang okay, saya tekan sekali lagi kat sini. Tadi dah adjust kat sini kan. So saya boleh pilih di sini drop to copy. Okay, saya tekan ni. So saya boleh copy banyak sekarang. Saya terus copy saja. Okay, lepas tu tadi kita ada timer kan. Timer dengan dadu. So apa kita boleh di mana kita boleh dapat, sama kita pergi ke magic box sekali lagi. Okay. So kita, pergi ke magic box. Okay, kita pergi kepada tools untuk matematik dan okay, kat tools ni. Okay, sini boleh kita tarik keluar saja. Timer dengan dadu. Okay. So dadu kat sini ada, timer pun ada kat sini. Kita boleh setting lah dia punya masa. Okay. So kita dah, ingat ini mesti tukar kepada present mode baru dia boleh main. Kenapa ini dah tak ada? Sorry mungkin kat sini tadi saya dah terpadam. Tak ada. Saya ada double copy. Saya terlebih satu. Okay. Ya. So boleh nampak. Cikgu Lim. Okey, ada rakan guru kita tanya macam buah durian tadi tu kan, ada background. Dia cakap nak buang lah background tu. Okey, macam boleh. mana? So kalau kita nak buang ni, background ni, okey. Saya lupa nak saya lupa nak apa? Saya lupa nak stop dia punya drop tadi. Stopkan dulu. Okey. So bila saya tak stop drag to copy tadi, dia akan banyak kali kita copy lah. Okay, so kalau background ni kita tak nak, kita boleh pergi ke sini. Okay, bahagian ini nampak tak macam ada satu awan ni, color remove. Okay, kita tekan kat sini, so kita boleh remove. Dah siap. So dia punya background dah tak ada lah. Tak ada lah. Cantik dah duriannya. Ya. Alright. So itu sahaja perkongsian saya hari ini. Saya serah kepada Cikgu Chong Ya, terus. Silakan Cikgu Chong. Hai semua cikgu-cikgu, izinkan saya share dulu skrin. Ada soalan guna iOS boleh remove background tak? Cikgu Farah dah jawab dah. Kita kena tanya pengguna-pengguna iOS lah kan. Boleh Cikgu Farah kita kena tanya pengguna. Boleh remove. Okey Cikgu Chong. Okey, boleh saya start kan? Alright, sila. Okey, nama saya Chong Chu Fung. Saya JU dari kumpulan 5. Saya sedang mengajar di SMK Jambatan Putih Tawau Sabah.
Hari ini saya ingin berkongsi tentang perkembangan dalam kita punya bengkel ini. Tetapi saya hanya kongsi tentang bagaimana masukkan teks dalam immersive reader dan bagaimana bina roda impian. Yang dua yang lain akan dikongsi oleh Cikgu Chang. Okay, kita start dengan immersive reader. Ada satu fungsi dalam MyViewBoard iaitu fungsi immersive reader, dan fungsi ini sebenarnya sangat berguna untuk guru-guru bahasa. Okay. Contohnya, ini adalah satu petikan yang diambil dari buku teks bahasa Inggeris darjah 4 muka surat 12. Sudah ditulis di sini. Biasanya kalau guru bahasa, kita perlu bacakan teks untuk murid. Tapi kalau kita guna MyViewBoard, kita setakat tekan petikan ini dan kita tekan ini immersive reader, ikon buku ni. Dia akan masuk ke bahagian immersive reader di mana kita just play saja. So kita play, komputer akan tolong baca. Dan kita boleh modify juga di mana kita mau cepatkan suara atau lambatkan dan atau kita mau suara lelaki contohnya. Okey, selain itu ada 3 fungsi di sini iaitu text preference, lepas tu grammar option dan satu lagi reading preference. Jadi dalam text preference kita boleh besarkan tulisan seperti begini. Kita tarik, kita boleh besarkan. Lepas tu kalau kita inginkan spacing yang lebih besar, kita onkan ini. Tapi kalau tidak mau, kita tutup. Kita juga boleh tukar font size, font. Lepas tu kita boleh tukar theme. Maksudnya kita tukar background di belakang. Di sini ada banyak warna. Jadi kita pilih saja mana-mana. Okey, selain daripada itu, ini yang saya rasa saya tukar balik putih. Okey, ini amat berguna untuk guru-guru bahasa Inggeris di mana apabila kita just onkan ini, okey, sekarang now semua nouns akan berwarna purple. So yang warna purple adalah nouns. Okey, kita onkan verb, semua verbs warna merah. Jadi begitu juga dengan adjective dan adverbs. So, kalau kita mau tukar warna pun boleh. Kita boleh tukar warna. Dan satu lagi, kadang-kadang murid-murid akan keliru. Okay, warna purple apa, warna merah apa. Jadi kita boleh teruskan tekan show label. Semua label akan keluar. So, saya rasa murid boleh nampak jelas. Dan satu lagi, fungsi syllabus. Fungsi syllabus lebih sesuai dan sangat sesuai untuk pronunciation. Di mana apabila kita tekan ini, nah lihat, dia akan ada titik, dia macam suku kata. Akan dibagi tahu. Watching. Lepas tu ada lagi reading preference. Okay, saya tutup ini syllabus. Okay, kita pergi reading preference. Kadang-kadang kita perlukan tunjuk satu line. Kita boleh tunjuk 3 line, kita boleh tutup dia untuk lihat semua. Dan di sini ada picture dictionary. Jadi maksudnya kalau saya tunjuk ini, dia akan keluarkan dictionary. Dia akan keluar maksudnya. Contohnya saya tunjuk Saturday. Okay. Actors kita tunjuk akan keluarkan gambar. Jadi senang murid-murid kita faham apa yang dibaca dalam petikan. Okay. Satu lagi kita boleh translate dari Inggeris, kadang-kadang murid kita tidak faham, kita perlu translate dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh pilih di sini. Ada banyak bahasa di sini dan ada bahasa Melayu. Kita di bawah okay. Malay. Okay. Kita tekan translate document. Okay, dia akan keluar. Dan boleh dibaca juga. Cikgu Chong, ada rakan kita, Cikgu Felix tanya,
teks ni teks sendiri ke copy paste? Okay. Ini tentang immersive reader yang ini yang teks sendiri. Tetapi kita boleh ada dua cara. Kita boleh masukkan teks dan gambar dari buku teks dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF kita boleh masukkan dan kita boleh copy paste juga. Okay. Contohnya sekarang saya tunjukkan saya masukkan teks dan gambar dari buku teks lah dalam bentuk PDF. So saya ada satu teks dalam buku teks ini. Jadi ini adalah buku teks tingkatan 2 sebab saya ajar sekolah menengah. Jadi contohnya ini buku teks dan saya mau copy ini, saya mau bacakan teks ini, jadi saya masukkan ke dalam, saya sudah copy, lepas tu letak Ctrl V, dia akan masuk. Jadi kita boleh ubahlah font size macam tadi Cikgu Lim yang ajar, kita boleh ubah font, kita boleh ubah size-nya, kita boleh ubah warnanya, semua itu. And then lepas itu, lepas diubah, kita tekan saja. Dia akan keluar. Begini. Okay, ini yang teks. Gambar juga kita boleh masukkan. Gambar juga kita boleh masuk. Sekejap saya. So kita boleh pergi sini dan cropkan gambar tu. Dan dia terus masuk. Okay, cara buang background tadi sudah Cikgu Lim tunjukkan. Jadi ini kita buang dan kita tip. Okay. Dan kalau rasa tidak cukup kita buang lagi lah. Okay, ini yang kita masuk dari buku teks dalam bentuk PDF. Tapi kalau kita terus copy paste PDF tak boleh baca dari immersive reader. Itu cara kita copy paste dari PDF. Yang ini yang dari internet. Kalau kita mau yang dari internet, kita pergi embedded browser di sini, embedded browser. Jadi kita cuba, kita carilah apa yang kita nak cari. Dalam embedded browser, dia ada recommended bookmark. Kita boleh cari juga dari ChatGPT dan banyak lagi website. Okay, dan atau kita terus type saja. Okay, contohnya solar system. Saya terus type. So dia akan keluar. Okay, contohnya saya nak gunakan ini. Jadi saya copy, saya tarik saja keluar dan saya tutup. Okay, saya mau guna gambar ini, saya tarik keluar. Okay, dan saya tutup. Dan bolehlah kita adjust di sini. Kita mau gambar yang macam mana, lepas tu kita mau tulisan yang macam mana dan lepas itu minta dibacakan. Begitu caranya. Boleh kan? Ada soalan tentang immersive reader? Setakat ni macam jelas, cuma ada soalan daripada Cikgu Felix tadi tapi Cikgu Chang dah jawabkan. Cuma saya rasa Cikgu Felix kalau macam daripada image tak boleh. Image dia akan baca word saja kan. Kalau image susah lah, nanti dia bawa pergi Shopee pula so beli image ni. Untuk immersive reader ni akan baca teks. Okay, ada lagi Cikgu Chong? Okay. Selesai immersive reader, saya ingin kongsi juga satu tentang roda impian. Okay, roda seperti begini biasa kita guna dalam kelas untuk kita pilih-pilih murid untuk menjawab soalan kan. Dalam MyViewBoard kita boleh buat juga roda ini. Okay, ini adalah roda yang sudah dibuat. Cuma kita tekan spin selected object saja, dia akan spin. Okay, dia akan spin. Dan dia akan tunggu, apabila dia berhenti, kita tahulah siapa yang dipilih. Okay, kita boleh buat begini. Sekarang saya tunjukkan cara untuk buat. Okay, saya demokan bina roda impian dengan menggunakan aplikasi MyViewBoard. Sorry. Jadi roda impian adalah berbentuk bulat. Tadi saya sudah tukar. Mana bulat saya ya?
Ini. Okey. Jadi contohnya bulat. Saya buat satu bulatan. Okey. Lepas tu saya pergi ini fill a color. Saya fill in color. Contohnya saya fill in color merah kah? Okey. Then saya buat segmen. Berapa-berapa saja yang kita mau. Okey, contohnya saya buat 3. Dia ada 3 di sini. Jadi lepas itu, okey, kalau saya mau tukar, okey, saya ingin tukar warna ini, kita tukarlah satu-satu. Ini kita boleh tukar. Okey, 3. Dan garisan pun boleh tukar. Kita boleh pick. Okey, contohnya begini, warna garisan. Okey, cara masukkan nombor pun kita guna macam tadi, kita type lah. Okey, selepas selesai kita kena grupkan dia, lepas tu dia boleh pusing. Okey, ini hanya roda tapi nampaknya macam kurang satu kan? Dia punya penanda. Okey, penandanya kita boleh cari di sini. Kita boleh buat di sini. Contohnya ini, saya mau begini. Okey, jadi saya keluarkan. Sorry. Okey. Saya keluarkan, saya letak sini maybe. Okey. Okey, kalau saya nak letak di luar, letak di luar. Kalau nak letak di dalam lah, kita terpulang. Contohnya kalau kita letak di luar, kita lockkan dan kita group balik. Sorry. Sebab tadi lupa group. Kita group, lepas tu pusing. Tadi saya lupa group. Saya select saja. Okey. Kalau kita nak letak di dalam, jadi letaklah di dalam dan kita lock. Lepas tu kita pusinglah. Okey, ini yang kita buat roda dengan menggunakan aplikasi MyViewBoard. Tapi saya rasa ramai cikgu yang biasa sudah guna roda dari View of Name. Kan? Okey, kalau kita ada roda dari View of Name, boleh juga kita guna dan masukkan dalam MyViewBoard. Okey, sekejap saya tunjukkan. Okey, contohnya ini adalah yang dari View of Name. Hilang sudah saya punya roda. Keluar sudah. Kejut. Okey, ini roda kita kan? Okey. Jadi okey, kalau kita masukkan semua nama dan murid-murid kita di sini, lepas itu kita pergi, okey, lepas itu kita pergi ini, butang ini, screenshot and screen record. Kita tekan ini yang ketiga, dan kita cropkan dia. Kita copy, and then dia terus masuk. So, dengan cara yang sama, kita buangkan tepi-tepi yang kita tidak mau. And then kita boleh sudah pusing. Okay, dan pusing saja tapi tak ada arrow kan. Kalau kita mau arrow, kita boleh buat cara tadi atau kita boleh pergi embedded browser, kita masukkan contohnya I want a cute arrow. So dia akan keluar di sini. Okay, for example, saya pilih yang warna pink. Jadi saya tarik saja keluar dan tutup. Sama juga saya buang latar belakangnya. Oops, sorry. Semua dibuang. Itulah. Semua dipadam semua dibuang. Okay, semua dipadam. Okay. So, cantik sudah. Kita letak tengah. And then jangan lupa kita kena lockkan dia. Okay, then boleh sudah kita spin. Jadi selesai sudah satu roda impian yang kita boleh guna untuk PDP. Okay.
Cikgu Chong macam ini dia punya pusingan roda tu macam gelong, orang Kedah panggil gelong kan. Macam tak smooth sangat kan kalau maksudnya daripada my Bisonic tadi my billboard tadi kita buat agak cantik pusingan dia tu kan. Dia macam dia gelong sikit. Okay, okay, alright. Saya nak tengok soalan. Okay, tak ada. Cuma daripada my billboard tadi, kita boleh masuk nama direct tak? Boleh. Kalau saya kepalakan ini, kita boleh masuk nama. Kita tap saja. Okay, apa yang kita mau. Amy. Let's say. So, kita masukkan nama. So, kita buat besar. Kita tukar teks. Semua boleh. Saya tolong tanya sebab penonton tak tanya kan. Jadi saya tolong tanyalah kan. Sama juga kita boleh masuk gambar. Sampai kita boleh cari di sini embedded browser, kita mau gambar apa. So kita boleh masukkan apa-apa gambar, contohnya Apple. Okay, kita cari. Kita keluarkan satu Apple. Lepas tu sama juga kita padam. And then kita masukkan. And then jangan lupa kita lock. Ini pun lock. Sorry, kita lock sudah. Sorry, kita payah lock. Dia tak ikut Dia tak ikut, sorry. Kita bukan kena lock, kita kena group. Kita kena group, sorry ya. Okay, then dia ikut. Begitu. Okay. Itu saja perkongsian saya. Okay, sekejap saya tengok. Sekejapnya ulang. Saya nak tengok soalan daripada Cikgu Felix. Cara masukkan textbook. Yang nak tulis nama tadi. Okey, nak tulis nama tadi. Nampak Cikgu Farah dah bagi tahu, tekan saja textbook. Cuba sekejap Cikgu Chong masukkan balik nama tadi, dia tak perasan. Cikgu ni tak perasan. Okey, masukkan nama, kita pergi key ini tab 1 to tab text. Kita tap satu kali, contohnya kita letak sini. Okey, kita mau nama apa? Basha. Okay, Basha. Okay, so sama juga kita pilihlah mana-mana tulisan yang kita mau. Lepas tu kita pilihlah dia punya besarnya. Kalau tidak mau pilih, kita setakat tarik pun boleh. Kita tarik, kita tarik pun boleh. Kita tarik pun boleh. Lepas tu kita mau tukar warna. Boleh juga. Okey, rasanya jelas kot kan. Terima kasih Cikgu Chong. Menarik, memang menarik. Biasa kita guna wheel apa semua kan. Maksudnya daripada billboard pun kita boleh membuat roll tadi kan. Roda. Roda. Dan Cikgu Norida kata pertama kali dengar gelong. Cikgu Chong tahu perkataan gelong tu. Dia macam kedudukan roda tu macam tak stabil. Okey Cikgu Chong, terima kasih. So kita terus kepada Cikgu Chang. Silakan Cikgu Chang. Okey, boleh nampak slide saya ke? Okey, cantik. Okey. Jadi selamat malam semua. Terima kasih kerana menghadiri bengkel pada hari ini meskipun bulan Ramadan ya. Saya harap suara saya cukup walaupun letih tapi ada bunyi lah. Okey, saya ialah Cikgu Chang Tung Kuet dari SK Sungai Maung Hilir Kuching lah. Jadi saya ialah JU untuk kumpulan 4. Siapa cikgu-cikgu kumpulan 4? Boleh bagi respon sikit. Masih Cikgu Sarah. Okey, terima kasih. Jadi hari ini
saya akan menyambung aktiviti perkembangan. Satu, saya akan menunjukkan cara bagaimana kita boleh menggunakan jadual dalam MyViewBoard. Kedua, saya akan menunjuk cara macam mana kita boleh hyperlink bunyi, file, gambar dan juga ke page ataupun slide seterusnya. Jadi sebenarnya seperti yang semua tahu, MyViewBoard memang seperti alat presentation yang lain lah. Kita boleh masukkan jadual, kita boleh masukkan teks, warna, semua boleh. Jadi ini adalah satu contoh untuk tajuk sains tahun 3 di mana pengelasan haiwan. Jadi kita boleh buat jadual macam ini. Jadi mungkin ada cikgu yang mula explore macam mana nak bina jadual ni kan. Jadi saya nak tunjukkanlah. Jadi macam aplikasi yang lain boleh kita guna. Jadi macam mana nak buat jadual tu, di mana dia sembunyi? Sebenarnya dia dekat shape sini. Paling bawah shape ni, kalau kita tekan satu kali, 3 butang sahaja kan. Kita tekan sekali lagi, then sini dia muncul. Jadi jadual tu boleh di atas segi 4 ni ataupun di bawah sini. Kalau bawah ini, cikgu boleh pilih berapa besar jadual yang cikgu nak lah. Okey, contohnya saya hanya nak macam ini je hari ini. Jadi jadual itu kita boleh tarik ke mana-mana. Kita boleh panjang, kita boleh besar, kecil semua dan kita boleh tambah atau delete macam biasa. Macam mana kita nak highlightkan dia? Saya menggunakan mouse. Jadi untuk mouse kita akan guna right click. Jadi cikgu right click, jadi kita macam highlight. Okey, dia lain sikit. Kalau kita klik left click, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita right click, kita dapat highlight benda ini. Okay, let's say saya mahu tambah baris lagi, saya macam biasa insert row ataupun kalau saya nak remove row pun boleh. Saya pun boleh masukkan warna, contohnya saya nak warna kuning, saya letak okay, jadi dia pun sudah warna kuning. Okey, saya ialah cikgu sains, mungkin saya nak tunjuk macam mana kita nak mengelas. Okey, saya ajar tahun 1, mungkin saya nak ajar mengelas living things and non-living things. Okey, jadi kita nak masukkan teks kepada jadual. Kalau kita tekan jadual ini, kenapa tidak boleh memasukkan teks? Jadi cikgu terpaksa, cikgu perlu menggunakan fitur teks T di bawah ni. Kalau cikgu tengok bawah ini ada T, cikgu klik, lepas tu cikgu tekan di luar dulu. Tunggu sekejap. Okey, cikgu tekan di luar dulu, kita masukkan teks di luar. Contohnya saya nak ajar living things. Okey, jadi saya highlightkan dia. Lepas itu saya nak ajar non-living things pula. Ada 2 cara. Satu, kita drag to copy ataupun satu, kita copy and paste seperti biasa. Okey, jadi cara untuk copy itu sama sahaja. Satu, sama ada kita drag to copy. Tengok ada ikon kecil ni. Ataupun kita copy and paste seperti biasa. Jadi saya masukkan non-living things. Okey, kemudian saya nak masukkan dia ke dalam ruang ini. Bila cikgu-cikgu masukkan, pastikan dia ada petak warna merah dekat sana. Maksudnya dia group terus. Jadi dia senang sikit berbanding dengan yang lain sebab dia akan terus tolong kita grouping. Jadi cikgu kena pastikan dia ada border merah itu. Okey? Jadi kalau macam itu, dia akan bersama dengan kita punya jadual. Okey, jadi saya nak masukkan sesuatu ke dalam jadual saya boleh masukkan gambar, saya boleh masukkan teks. Jadi macam mana saya nak cari gambar seperti yang telah kita ajar sebelum ini, kita menggunakan embed browser. Okey, saya tekan embed browser, saya nak cari gambar tentang living things kan. Jadi saya terus cari di sini living things clip art contohnya. Okey, saya tengok apa gambar yang cantik. Saya pilih image dulu. Okey, dia sebenarnya Google, cuma dia embed di dalam, senang kita cari. Okey, let's say saya nak ambil butterfly ini keluar. Jadi saya hanya terus tekan, jangan lepas dan drag keluar. Kemudian mungkin saya nak ambil pasu bunga ini. Jadi plants kan. Jadi saya drag, tekan, jangan lepas, saya lepas di luar. Okey, lepas itu mungkin saya nak cari non-living thing kan. Saya cari non-living things. Klik art.
Saya tengok apa yang muncul. Kalau nak cari gambar, tekan image. Jadi saya tengok apa yang nak living thing, mungkin clock. Saya ambil, saya tekan, tarik keluar. Jadi tak payah copy and paste susah sangat. Kita tekan, tarik keluar. Okey, tekan, tarik, keluar. Asal dia muncul di dalam browser kita ni, kita boleh gunalah, tak ada masalah. Jadi sini saya sudah ada 4 gambar. Tadi ada cikgu yang asyik bertanya kan, macam mana kita nak membuang background dekat luar kan. Apabila kita tekan gambar ini, dia akan muncul John tab ini. Jadi ini ialah paparan dia. Kita tekan yang ini, color remove. Okey, mungkin terlalu kecil, ada cikgu yang tak perasan, tapi kita ada color remove. Jadi kita tekan color remove, kita tarik sikit. Jadi dia sudah clear dan jangan lupa kita klik betul. Jadi ini sebenarnya ialah apa yang telah kami ajar semasa tahap graduate hari itu kan. Harap cikgu masih ingat lah. Jadi ini ialah cara-cara kita untuk meremovekan background. Okey, kalau tidak cantik boleh remove lama sikit. Okey, jadi kita sudah ada 4. Jadi saya nak masukkan teks pula seperti biasa, tekan butang T ini. Jadi saya ada clock. Okey, lepas itu saya guna copy and paste ataupun saya guna drag to copy. Drag to copy pun salah satu fitur. Jadi kita boleh macam ini. Tapi yang mula-mula itu jangan lupa klik dia lah. Jadi double klik, kita boleh tukar ball, kita boleh tukar plan, dengan kita boleh tukar butterfly. Okey, jadi ini sebenarnya sudah boleh jadi lembaran kerja untuk murid-murid kita kan. Jadi nanti kalau kita buat aktiviti ini di dalam kelas, kita boleh ajak murid-murid kita untuk pergi ke depan untuk drag ke dalam jadual. Saya kecilkan gambar sedikit, jadi kita boleh masukkan ke dalam jadual kita. Let's say living thing. Boleh tolong beritahu mana satu ialah living things ke cikgu-cikgu? Mana satu? Boleh ya. Okey. Mana satu ni living thing? Okey, saya masukkan sajalah. Jadi bila masukkan, pastikan juga dia berwarna merah. Okey, kalau berwarna merah, dia akan auto adjust untuk kita. Jangan risau cikgu. Jadi kita hanya pastikan ruang cukup sahaja. Jadi living thing yang satu lagi, ini biasa murid tidak kenal. Okey, ini kita remove tak cantik, tapi tak apa. Tapi ini 2. Lepas itu dalam box yang sama, kita boleh masukkan teks juga. Asal dia ada warna merah itu. Okey, jadi ini pun boleh. Lepas itu bola pun boleh. Masukkan ke sini dan akhir sekali clock. Okey, jadi pastikan dia memang dalam warna merah. Jadi kita boleh bawa mereka ke mana-mana. Dan kita juga boleh besarkan, macam mana besar dulu? Okey, kita juga boleh besarkan jadual ikut kesesuaian kita. Kalau kita besarkan gambar, dia pun akan, box itu pun akan besar ikut kita juga. Okey, jadi ini ialah demo bagaimana untuk membina jadual. Okey ya cikgu, ada apa-apa masalah? Cikgu Chang, yang untuk apa tadi, table tadi tu kan? Ya saya. So ada rakan kita tanya mana nak dapat table tu. Okey, saya tunjuk sekali lagi di mana table tu. Okey, table tu dia pada shape asal shape tu ialah segitiga segi 4 tu kan. Kita klik sekali, dia akan hanya ada 3 bentuk ini sahaja. Tapi kalau klik 2 kali, dia akan muncul paparan shape ini. Okey, cikgu-cikgu boleh cuba dan saya rasa semua sudah dapat entiti kan. Jadi cikgu boleh satu buka handphone, satu buka laptop untuk mencuba bersama-sama ya. Okey, jadi izinkan saya teruskan sebab saya ada satu lagi bahagian. Jadi okey, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan hyperlink. Jadi macam yang lain, My Viewboard kita boleh masukkan hyperlink lah. Kita boleh masukkan hyperlink gambar, teks dengan audio. Okey, jangan lupa kalau sekarang dia masih pensel ni, okey, kita kena tekan balik butang mouse point ini. Baru kita boleh teruskan ya. Jadi ini ialah contoh soalan. Cikgu boleh jawab dekat chat juga. Bentuk di sebelah mempunyai beberapa bucu. Okey, 3 ke 4 ke 5. Boleh cikgu cuba jawab?
Sekiranya ada murid yang jawab, jadi kita boleh berinteraksi dengan mereka. Okey, dia kata 3. Okey, kita boleh masukkan bunyi. Boleh dengar bunyi ke? Bunyi? Dengar? Macam meletup tu. Boleh Cikgu Syah. Maksudnya tidak betul. Okey, ada murid yang mungkin tekan 4. Jadi kita boleh tekan, okey, bunyi macam ini bom juga. Tidak betul. Tapi kalau kita klik yang 5 bucu ini, okey, bunyi dia lain, maksudnya betul. Jadi ini sebenarnya boleh bagi interaksi kepada murid-murid kita lah di dalam kelas, jawab betul ke jawab salah. Jadi murid dengar bunyi tu mesti mereka ketawa, berinteraksi macam itulah. Jadi kita boleh masukkan bunyi. Macam mana nanti saya tunjukkan. Lepas itu kita boleh tunjukkan jawapan. Kita klik tempat ini, kemudian kita perasan ada satu butang file dekat bawah tu. Kita sebenarnya boleh link kepada gambar yang menunjukkan jawapan. Okey, jadi gambar sedang muncul, tunggu sekejap, line. Jadi ini kita boleh bagi penerangan. Jadi kita boleh hyperlinkkan gambar juga. Okey, dan akhir sekali seperti macam PowerPoint atau slides, kita boleh pergi buat hyperlink ke slide ataupun page yang seterusnya. Okey, jadi ini ialah contoh page yang seterusnya. Okey, macam mana kita boleh buat benda-benda ini? Sangat senang sahaja. Jadi saya akan tunjuk macam mana buat bunyi apabila jawab betul, buat bunyi apabila jawab salah dan juga masukkan gambar dan juga page yang seterusnya. Agak banyak ya. Jadi untuk masukkan jawapan betul dengan salah, mungkin saya akan guna gambar lah. Contohnya ikon betul. Okey, saya guna ikon betul. Jadi saya tengok mana gambar yang sesuai. Okey, let's say inilah saya tarik keluar. Lepas itu saya nak cari satu gambar ikon salah. Okey, let's say ini saya keluarkan. Okey, jadi saya nak bila saya tekan betul ni, dia keluar bunyi betul dan bila saya tekan salah ni, keluar bunyi salah. Okey, sebelum itu cikgu perlu pastikan cikgu mempunyai audio betul dengan salah itulah. Di mana apa bunyi yang cikgu inginkan kalau murid kita jawab betul ataupun jawab salah. Okey, macam mana kita nak buat hyperlink? Tekan gambar itu, Adjourn Tools akan muncul. Jadi kita akan pilih yang ada rantai ni. Yang berantai ni, link. Kita tekan link, kita nak masukkan bunyi kan. Jadi kita pilih yang audio. Kita tekan audio dan kita cari file. File itu sebenarnya kita perlu sediakan sendiri ya. Jadi contohnya sini tak ada. Saya tengok download saya. Saya ada download betul dengan salah dekat sini. Jadi ini betul, saya masukkan bunyi betul. Lepas itu jangan lupa rantaikan dia. Ini tutup rantai, ini buka rantai. Maksudnya ini hyperlink, ini remove link. Okey, lepas itu sebelah sini pula saya buat benda yang sama, hyperlink audio, cari mana audio itu berada. Kemudian saya linkkan dia. Okey, jadi sekarang kita boleh cuba dengar. Okey, jadi itulah cara kita masukkan music ataupun audio. Boleh masuk music berapa panjang satu lagu pun tak ada masalah cikgu. Suka hati cikgu. Nak pasang sampai present pun boleh, pasang je macam itu. Jadi dia akan sekali lah walaupun slide kita jalan. Jadi cikgu kena hentikan audio itulah. Okey, kalau kita nak, ini tadi hyperlink kepada gambar. Kalau kita hyperlink kepada teks, boleh ke? Okey, ini ialah teks saya. Jadi saya highlightkan dia. Bukan highlight. Saya tukar menjadi tangan dulu. Saya klikkan teks ini, dia masih ada fitur link ini. Jadi saya nak dia link kepada gambar. Jadi sini, saya lupa untuk memperkenalkan apa di atas ni. Ini kita boleh masukkan file ataupun gambar. Ini kita boleh link kepada internet. Ini boleh link kepada teks yang lain. Ini boleh masukkan audio. Ini boleh pergi page yang seterusnya. Saya nak masukkan gambar, jadi saya klik file. Lepas klik file, saya tekan magnifying search itu. Saya cari apa gambar yang saya nak. Okey, apa gambar yang saya ada? Tak ada gambar pula saya.
Tunggu sekejap. Apa gambar yang saya ada? Tak ada. Tunggu sekejap. Okey, saya tengok lagi apa gambar yang saya ada. Mana-mana je lah cikgu. Asal cikgu tahu klik dari sana sajalah. Tak jumpa pula gambar-gambar saya. Okey, sinilah. Okey, saya dan dia sini kata the size must be under 300 MB. Cikgu boleh link kepada file juga ya. Cikgu boleh link kepada Google Docs ke apa ke suka hati cikgu. Jadi kalau sudah cikgu cuba buka dia, tunggu sekejap. Jadi kita tengok apa gambar yang saya link tu. Jadi dia bagi masa sedikit untuk dia muncul. Okey, ini gambar yang saya linkkan. Ini ialah soal selidik rasanya. Okey, jadi ini ialah satu cara. Akhir sekali ialah macam mana link ke page seterusnya. Cikgu mesti ada satu objek dulu, sama ada gambar ataupun teks. Okey, let's say saya nak gambar. Okey, next. Inilah sah. Next slide icon. Contohlah. Okey, saya nak ini. Saya klik ke, saya tarik di sini. Jadi saya nak macam presentation tools yang lain, bila tekan ini pergi page yang seterusnya. Jadi masih sama, klik ini, hyperlink. Okey, sini tekan page. Okey, page sini, kalau sini tengok dia hanya nombor sahaja. Macam mana saya nak tahu itu ialah page mana satu? Jadi cikgu sebelum menentukan, cikgu perlu pastikan dalam file cikgu ada berapa page macam ini dan mana satu page yang cikgu nak linkkan. Jadi dia macam PowerPoint lah, page slide yang mana satu. Let's say saya nak slide sini, page nombor 8. Jadi bila saya sudah tahu, saya boleh hyperlink ke page nombor 8. Okey, jadi lepas ini tengok sini, bawah sini ada satu butang 8 tu. Kita klik, dia akan bawa ke slide yang seterusnya. Jadi lepas ini akan ada JU kita untuk membentangkan bahagian aktiviti pula. Jadi saya rasa itu sahaja bahagian saya. Ada apa-apa nak tanya ke? Oh, setakat ni tak ada soalan yang berkaitan, maksudnya soalan yang ada ni pun akan dibentangkan oleh JU kita seterusnya. Sabar, soalan dulu keluar. Okay, jadi saya habis sudah lah. Izinkan saya untuk menutup dengan satu pantun. Silakan. Bunga mawar cantik berseri, mekar indah di pagi hari, malam dah kita. Terima kasih atas perhatian diberi. Semoga MyViewBot terus dihayati. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Chang. Ditutup, diakhiri dengan pantun. Saya tak nak balas tu pantun. Saya nak serahkan kepada Saudara Arif. Silakan, tolong jawab. Pergi ke pekan, menaiki bot. Malam ni berjumpa lagi. Selepas itu saya tak tahu nak sambung apa. Jom kita teruskan. Aduh, malam ni kita sambung dengan MyViewBot. Tadi dah bot kan? Pergi dengan bot. Malam ni sambung dengan MyViewBot. Nah, betul dah. Ya, betul tu cikgu baca. Okey, sila teruskan hyperlink cikgu. Kak Imbas. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Cikgu Basha, suara macam DJ yang bersuara emas. Yang bersama kita Cikgu dan barisan jurulatih yang dapat meluangkan masa pada malam ini. Jurulatih senior saya yang saya rasa amatlah betul kali ini adalah gabungan yang paling besar saya rasa. Berbanding sebelum ni kami ada 4 kumpulan, tapi kali ni kita menggunakan nama yang lain daripada lain, iaitu 6 benua. Dulu kita guna 4 saja, kali ni kita tambah lagi 2 jadi 6. Dan salam Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Hari kita nak masuk 21 Ramadan. Selamat datang kepada cikgu beserta sekalian ke bengkel educator yang pertama. Saya perkenalkan diri, nama Muhammad Arif Irhan Idris. Saya adalah seorang jurulatih pendidikan yang bukan daripada seorang guru, tetapi semua cikgu dah tahu dari sinilah. Okay, dan serta saya merupakan seorang konsultan juga di beberapa buah syarikat. Saya merupakan seorang belajar diploma pentadbiran pengusaha perniagaan. Doakan saya tinggal lagi 4 kelas. Sebelum bulan 10 ni saya akan bergraduasi lah. Di mana? Jeng jeng jeng. Tunggu nanti. Okay, jadi saya juga merupakan Google for Education Certified Trainer macam Cikgu Basha, Cikgu Chan dan rakan-rakan sahabat-sahabat cikgu semua yang ada di sini. Dan saya nak berkenalkanlah saya punya jurulatih senior iaitu Cikgu Nakuya dan Cikgu Sakinah.
Dan tidak dilupakan juga rakan sahabat-sahabat saya. Tadi tak tunjuklah poster ni kan, kami punya banner besar benda besar gedabak ni. Jadi saya tunjukkan lah ya, sebagai pengumbat rindu dan melihat lah ya JU anda daripada kumpulan 1, kumpulan 2 sampailah kumpulan 7. Saya nak tanya, ada tak cikgu daripada kumpulan 3 komen 3 ramai-ramai di ruangan chat? Seperti ayat saya, cikgu semua dah tahu. Okey, komen laju. Nampak tak? Cepat dia bertindak balas dengan rangsangan yang positif. Okey. Kita dah meninggalkan masa, saya pergi kepada seterusnya. Ini adalah merupakan jurulatih sokongan kita ataupun JU senior daripada kumpulan 1. Dan yang bersama kita daripada JU senior kumpulan 2, Cikgu Hema. Jurulatih kumpulan 3, kumpulan 4 dan seterusnya lah. Okey, selamat datang diucapkan dan jangan mengantuk. Teruskan bersama dengan kami dan saya. Baik, saya akan berkongsikan kepada peserta cikgu semua dalam masa yang ada ini, iaitu bagaimana untuk kita buat flashcard. Saya dah ada cover pada bengkel educator yang lalu, graduate maafkan saya, daftar educator lah kan, graduate yang lepas. Dan juga saya akan beritahu kepada cikgu tentang satu ilmu yang sangat mahal, iaitu bagaimana untuk kita membuat quiz dalam 2 aplikasi yang saya akan tunjukkan, iaitu WordWall dan Quizizz. Yang di hati saya adalah Quizizz lah, dan semua aplikasi digital permainan interaktif yang cikgu dah tahu. Baik, saya terusnya. Kita lihat kepada contoh bagaimana untuk cikgu membina flashcard ini. Saya dah sedia maklum dah tahu cikgu semua adalah yang pakar ya. Bukan setakat kami saja sebagai jurulatih yang bersama anda, tetapi anda cikgu bersama ni dah mengetahui bagaimanakah cikgu melihat betapa hebatnya penggunaan flashcard di dalam kelas. Apa yang cikgu boleh rasakan yang pertama sekali, apabila saya tukar dulu mood dia. Apabila cikgu menukarkan kad ni daripada yang depan ni kepada yang belakang. Maksudnya cikgu boleh tukarkan daripada depan menjadi ada jawapan di belakang, benda tersembunyi di kawasan di belakang itu. Cikgu bagi soalan kat depan. Okey, cikgu bagi soalan dulu. Okey, letak gambar, letak penyataan, soalan besar di atas dan jawapan dan serta gambar di belakang. Okey, bagaimana nak buat ni? Jadi, senang saja, semudah ABC 1, 2, 3. Jadi, sebelum saya tunjukkan, boleh tak cikgu dah sedia tuliskan nombor 2 di ruangan chat. Itu cara saya. Okey, cikgu lain boleh tiru tetapi mungkin suara tidak samalah. Okey. Kita malam ni santai cikgu saya akan serahkan kepada presenter seterusnya ni. Saya nak cikgu dan kita mengambil energi dan semangat tarawih cikgu yang berlepas tarawih boleh bersama kami untuk menimba ilmu. Okey, jadi jom saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan kad imbasan flashcard. Pertama sekali apa yang perlu cikgu buat? Cikgu pergi dekat main toolbar. Tahu tak main toolbar tu kat mana? Tahu tak? Cuba komen sikit siapa yang tahu, cikgu yang tahu tu. Komen-komen di ruangan chat, tahu tak? Cikgu Hidayati dia seorang ke yang tahu? Cikgu Saliza, lagi. Siapa yang tahu komen tahu. Cikgu Sharifah Ain, Assalamualaikum. Cikgu Cikgu Izani, Cikgu Nangeswari. Okey. So, pergi dekat main toolbar dan cari magic box dulu. Magic box semua peralatan 14 tools tu semua berada di sini. Cikgu tak perlu nak gunakan aplikasi tambahan di luar, masukkan dalam canvas. Okey, lepas tu cikgu pergi dekat tools. Cikgu nampak tak? Inilah pilihan-pilihan tools yang disediakan yang kata 14 tadi tu. Dan cikgu cari yang ada gambar arrow ke kanan dan ada garis-garis kecil tu. Itu adalah flashcard. Cikgu hanya buat keluar saja dari canvas tu. Drag, drop, dah lepas. Easy kan? Siapa kata susah? Saya buat dengan peserta saya sebelum ni, dia kata, wah Cik Arif, warna cantik wonderful. Saya pun macam, menarik lah. Saya dengan diorang pun tertarik sama-sama. Okey, jadi selepas cikgu keluarkan flashcard tadi, cikgu boleh masukkan soalan lah. Okey, saya besarkan
Saya akan buat 2 contoh. Okay, pertama cikgu masukkan soalan dahulu. Contoh katakanlah saya mengajar tasawuf Islam tingkatan 4. Saya dulu pernah menjadi guru tuition lah untuk tasawuf Islam ni. Jadi saya nak tanya, apakah peranan suami topik 1 tingkatan 4 tasawuf Islam. Jadi nak dapat gambar kat mana? Untuk menarik minat belajar, fokus. Cikgu boleh klik dekat insert image ni dan cikgu ambil gambar daripada laptop atau PC masing-masing. Jadi cikgu jangan tengok benda yang lain-lain tau. Saya punya laptop ni macam-macam gambar ada. My collection, gambar luar, cikgu abaikan yang itu. Dia fokuskan. Contoh gambar-gambar yang ada, saya ambil gambar ini. Lepas tu tinggal masuk saja di dalam kotak yang disediakan. Boleh cikgu? Okey, seterusnya. Kita masukkan soalan di atas, kita nyatakan, cikgu boleh terangkan apakah soalan yang lebih teliti lah. Orang kata tajuk soalan di atas dan ketelitian soalan yang cikgu nak tanya pada pelajar tu boleh letakkan di bahagian sebelah kiri, sebelah digambar tu. Okay, contohlah. Saya bagi pembayang ataupun clue kepada pelajar. Okay, suami ni dia boleh buat apa? Katakanlah menjalankan sekejap. Apa dia? Okay, mencari nafkah untuk keluarga. Okay, lepas tu saya nak minta nyatakan 2 jawapan. Okay, macam itulah contoh ni. Saya bagi clue dahulu dan saya bagi soalan yang lebih advance. Maksudnya kita bagi tajuk dia punya soalan di atas dan cikgu nyatakan. Peserta bagi tahu apakah cikgu punya arahan seterusnya. Okey. Lepas tu cikgu tinggal klik kepada arrow yang berbalik tu untuk bagi tahu jawapan dia di belakang. Dia macam fungsi flip card lah. Cikgu boleh pusingkan dia ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, boleh pusing-pusing begitu Macam cikgu main kat roller coaster yang naik kuda tu kan. Pusing. Okey, macam itulah keseronokan kita membantu pelajar-pelajar untuk memahami apakah yang mereka akan belajar. Topik cikgu sampailah kepada mereka. Okey, masukkan jawapan. Nak masuk gambar boleh, tak nak pun terpulang. Tak ada masalah, tak wajib pun. Sebagai pilihan sahaja. Okey, contoh soalannya saya masukkan, jawapannya saya masukkan dekat bahagian penerangan explanation. Okey, dia punya jawapan yang paling utamanya adalah menjaga kebajikan anak dan isteri. Contoh Jadi saya nak bagi tahu dekat pelajar tu apa contoh nak menjaga kebajikan isteri dengan anak tu, dengan keluarga kita tu. Okey, ambillah gambar, cikgu kena download siap-siap, simpankan dalam file di dalam PC atau laptop masing-masing. Okey, contohlah ni gambar tentang keluarga. Contoh. Okey. Kalau dah buat betul, nanti boleh bertanya balik nanti cikgu Basha boleh turning pointkan soalan-soalan tu. Okey. Selepas masukkan gambar, cikgu boleh menerangkan mengapakah pelajar mahu menjawab soalan itu. Okey. Soal apa? Mic yang jadi macam mana? Okay, nantikan. Tunggu. Okey. Jadi untuk bahagian penerangan ni, cikgu boleh bagi tahu, kenapa jawapan yang diberikan tu adalah betul. Sebagai contoh, saya tulis. Pertama, duit yang yang membazir adalah amalan tidak sihat. Contoh, kedua, rumah adalah tempat perlindungan. Sebagai contoh, cikgu jangan ikut saya punya mata pelajaran sebab saya punya tasawuf Islam. Topik tentang kekeluargaan. Tapi cikgu yang mengajar subjek lain pun boleh menggunakan apa yang saya bagi tahu ini. Tidak semestinya mengikut apa yang saya memberi contoh dan panduan. Okey, lepas tu cikgu bolehlah keluarkan sekali lagi untuk dapatkan flashcard baru. Saya akan jawab soalan cikgu tadi. Di mana? Dekat main toolbar cikgu. Main toolbar di mana-mana tempat cikgu boleh ubah kedudukan. Dekat atas boleh, kanan boleh, tepi, kiri boleh, bawah pun boleh. Boleh tukar-tukar, berulang-ulang je cikgu nampak dan cikgu boleh lihat benda yang sama. Jadi cikgu akan pakar dan mahir selepas itu. Jangan risau. Okey?
Saya akan bagi satu contoh je, yang ni semua cikgu dah tahu kan saya nak buat. Okey, katakanlah cikgu pergi magic box dekat main toolbar, cikgu pergi dekat tools, nampak tak ada ikon pensel dengan jangka lukis tu. Lepas tu cikgu keluarkan yang ikon ni. Sebelah dadu, antara dadu dengan yang magic right tu. Magic right pula, matte right. Okey, cikgu bawa keluar saja dekat canvas tu dah siap. Jadi hasilnya adalah begini yang kosong. Cikgu kena tarik dan besarkan sendirilah. Cikgu boleh adjust size dia mengikut kesesuaian. Magic board saya tak sama dengan Cikgu Arif. Mungkin kedudukan kita punya magic board tu tak sama lah ya, berbeza. Itu soalan dan jawapannya. Okey, setakat ni ada soalan ke Cikgu Basha? Macam ada sekejap Cikgu Arif. Cikgu Arif juga saya pun tak apalah Cikgu lah Boleh. mengajar kan. Okey, tadi ada cikgu yang tanyakan mana magic board. Okey, dah terangkan. Cuba tunjuk balik semula magic board. Ada cikgu tak perasan mana magic board kecil sangat lah. Cik Arif. Alamak, kecil berbenar ya. Benar. Dia kalau besar-besar tak boleh, banyak sangat magic dia nanti. Saya nak besarkan tak boleh, cuma canvas je. Jadi cikgu perhatikan kedudukan mouse saya, cursor yang saya gerakkan ya. Tengok dan lihat. Silakan. Okey, baik di sini. Cikgu punya kedudukan saya punya magic board dengan yang lain-lain tidak sama. Okey, contoh Cikgu Basha punya berada di sebelah kanan tepi. Saya punya berada di bawah. Memanglah kedudukan tak sama, cumanya dia punya susunan tu. Susunan di bawah tu dia tak ada beza lah, tak ada beza kan. Kalau saya tak menjawab soalan apa-apa ke bagi tahu tau. Sebab saya fahamnya tak tahu macam mana nak dapatkan flashcard tu kan, dan mungkin kedudukan dia tak sama ke apa, dia mungkin disebabkan cikgu punya kedudukan magic board dan cikgu punya toolbar tu tidak samalah bersama dengan rakan-rakan antara satu sama lain. Saya klik update, dia tulis up to date. Cikgu kena selesai update lah cikgu punya My Viewboard kerana ada aplikasi punya fungsi baru yang akan dikemas ini dari semasa ke masa. Okey, jadi saya tunjukkan pergi dekat magic box ni di main toolbar yang ada ikon kotak magic tu cikgu. Yang ada keluar macam bubble-bubble dia hadiah tu kan. Cikgu pergi kat situ dan cikgu pergi dekat nombor 1 daripada kiri, 1, 2, 3. Yang tools tu. Okey, yang tools dari apps tu. Betul cikgu. Saya panggil tools lah. Cikgu biasakan panggil apps. Okey, tools. Kalau cikgu panggil apps tu kita tahu kan. Semua apps. Tapi mana satu yang tools dekat di sini. Lepas tu cikgu cikgu fokuskan dekat bahagian tengah-tengah ni. Inilah ikonnya dan cikgu bawa keluar saja dan adalah flashcard di situ. Macam yang saya punya ini. Okey. Boleh saya menjawab soalan cikgu? Ada satu lagi daripada Cikgu Yeni. Kalau dah buat flashcard di Canva, boleh tak pindahkan ke My Viewboard? Encik Arif. Okey. Yang itu kita kena tunggu untuk sesi terusnya. Saya tak dapat menjawabnya kerana fungsi ni memang ada dalam tools My Viewboard. Yang itu kita gunakan fungsi import yang akan dijelaskan oleh Dr. Nancy selepas ini. Okey, saya akan pergi yang seterusnya doktor. Doktor Pak Ada cikgu Boleh juga doktor. Okey, terus. Okey. Yang kedua ada kelakar lah, tak boleh fokus. Okey, yang kedua, macam mana cikgu nak embedkan link di browser dalam My Viewboard. Okey, dalam web page web page ataupun kita masukkan dia sebagai web page to Canvas. Bagaimanakah cara membuat seperti contoh yang ada di sini? Maksudnya pelajar tidak perlu untuk sign in daripada Google ataupun search daripada awal. Cikgu tak perlu nak menyalin link ke, dia kena salin link juga tapi cikgu tak perlu nak buat daripada awal lah. Nak buka browser, nak kena search, tak perlu, dapatkan link sahaja. Okay, dapatkan link tak apa cikgu Atika. Yang tu jangan risau, cikgu update je. Nanti adalah fungsi tu ya. Bertenang. Okey, kita akan tengok. Saya akan tunjukkan menggunakan link daripada quiz word wall. Saya akan tunjuk dua word wall dan quizzes. Okey, word wall ni cikgu dapatkan link dahulu. Okey, link ni adalah sebagai soalan. Okey, link untuk menjawab soalan, bukan link untuk copy soalan dan sebagainya. Ini yang paling pentingnya. Okey, katakanlah cikgu nak ambil soalan dan saya ambil soalan ni tentang berkaitan dengan haiwan ke dan ikut mata pelajaran subjek cikgu lah. Okey, jadi cikgu ambil link ni, saya copy
Lepas tu cikgu pergi dekat magic box lagi. Magic box. Main toolbar. Tadi dah magic box kan. Sekarang ni main toolbar. Cikgu pergi dekat icon embedded browser ni. Yang ada macam Chrome kan. Bentuk Chrome yang ada warna-warna tu. Cikgu pergi di situ. Cikgu dapatkan link dulu tau. Pastikan ada link dulu. Lepas tu cikgu search pula. Cikgu dapatkan link dan cikgu pastekan dekat bahagian search di bawah ni. Dan cikgu klik kepada search ataupun klik pada enter di dalam keyboard. Lepas itu, dia kena klik search juga. Okey, lepas tu kan, dia akan dapat paparan macam ni. Lepas itu, cikgu pergi dekat bahagian ikon yang ada 4 kotak, yang empat tu kan. Untuk cikgu jadikan ni sebagai widget lah. Ataupun cikgu akan paparkan kepada pelajar terus pada dia punya halaman muka yang besar. Macam tadi lah. Cikgu nampak tak? So cikgu tak perlu nak masuk ke dalam akaun, tak perlu nak search daripada awal dan cikgu boleh terpaparkan link tersebut kepada pelajar untuk mereka menjawab sama ada menggunakan pendekatan apa-apa yang cikgu rasa sesuai. Okey, itu untuk yang pertama kepada work wall. Okey, kedua, kita pergi kepada quizzes pula. Okey, quizzes ni pastikan link ni betul. Jangan link yang salah ataupun yang tidak sama. Link ni kita kena cari untuk yang share kepada quiz kita tu. Okey, baik. Jadi, cikgu dapatkan link dahulu. Jadi, yang ni saya tak akan tunjuk. Jadi, cikgu boleh explore sendiri. Cikgu pergi dekat main toolbar. Cikgu pergi dekat icon embed browser ni. Lepas tu, cikgu tambah tab baru dekat bawah ni. Jadinya, cikgu akan masukkan link yang cikgu dah copy tadi. Pastekan dekat bahagian search bawah ni. Sekejap ya. Cikgu pastekan link yang cikgu ambil tadi. Cikgu search. Dan cikgu kena bersabar sedikit lah. Sebab quizzes ni dia makan banyak internet dan data kita ya. Tunggu sekejap. Dan dia tak sama macam walk tadi. Dia akan ambil masa yang lama jugalah. Tapi yang quizzes ni dia sekejap saja. So nanti cikgu nak dapatkan paparan yang lebih jelas. Cikgu pergi dekat ikon 4 kotak kecil-kecil tu untuk jadikan dia sebagai widget Okay, sekejap bagi dia loading dulu. Dia agak lama sikit. Okay, jadi dia dah keluar macam ni kan. Tasawuf Islam dalam keluarga. Lepas itu cikgu pergi dekat sini untuk jadikan dia paparan yang besar lah. Ataupun untuk widget Cikgu adjustkan dia punya kotak atau paparan tu dan cikgu boleh buatlah aktiviti bersama pelajar secara interaktif. Okey, jadi kita tunggu sekejap sebab quizzes ni dia memang lambat sikit. Jadinya itulah caranya bagaimana untuk cikgu tak perlu minta pelajar untuk sign in ataupun search. Hanya menggunakan fungsi embed browser Okey, itu sahaja daripada saya. Jadi sebelum itu saya nak bagi tahu kepada cikgu semua, jangan lupa untuk pergi ke channel JU Mentor kami, Cikgu Roots, untuk dapatkan pelbagai tutorial lah untuk manfaat cikgu peserta dan anda semua. Itu sahaja dahulu. Ada apa-apa soalan ke? Ada satu daripada Cikgu Nuraidah. Kita boleh tak hantar kerja MyViewBoard ni sebagai tugasan kepada pelajar? Contohnya kita hantar kepada Google Classroom. Oh, okey. Untuk yang dia import ke Google Classroom dan tu tak tahu saya tak boleh. Mungkin kita boleh gunakan fungsi post ataupun yang lagi dua tu saya tak ingat apa. Tapi kita gunakan fungsi yang dah ada dalam MyViewBoard lah. Untuk yang import setakat ni untuk MyViewBoard dia tak sokong lagi. Ya. Kita gunakan dalam MyViewBoard lah kan. Okey, terima kasih Encik Arif atas penjelasan, perkongsian pada malam ni. Jadi saya teruskan kepada, saya doktor juga, Dr. Nancy, baru dilantik 2 minit tadi. Okey, silakan Dr. Nancy. Terima kasih Cikgu Basha. Suara saya jelas? Jelas, cantik. Tak bergema ya? Alright. Ada double juga sikit. Double? Ada double. Mungkin ada device yang... Ya, saya cuba guna second. Alright.
So, izinkan saya untuk share screen. Boleh nampak paparan? Boleh nampak. Alright. Okay, selamat malam, salam sejahtera, salam Ramadan kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Saya Dr. Nancy Ng, panggil saja saya Cikgu Nancy pun boleh. Okey. Saya JU Kumpulan 7. Hai Kumpulan 7, apa kabar semua? Berjumpa lagi kita di Bengkel Level Educator bilangan 1. Baiklah, hari ini saya ingin diberi peluang untuk berkongsi bagaimana kita memilih, ya, memasukkan file PDF. So cara dia sangat mudah. Sekali lagi kita bersama dengan tools yang sangat-sangat berguna iaitu Magic Box. Nama dia ada Magic, jadi dia memang magic lah. So tekan Magic Box seperti yang telah dikongsikan rakan-rakan. Dan kita boleh pilih bahan kita yang bentuk PDF. Contohnya saya pilih bahan latihan sains. Yang inilah 2 muka surat ni ya. Boleh nampak ya? Nampak. So kita import dalam bentuk landscape atau portrait ya. So kalau portrait dia macam ni sama jugalah lebih kurang dengan landscape ya. Kalau landscape tu dia mungkin lebih lebar. Kita tengok, kita cuba. Kata orang tak cuba tak tahu kan? Ya. Kita boleh cuba dalam landscape juga. So dia lebih besar. So untuk kita adjust, kita pilih handle, tangan, bentuk tangan ni kita boleh maximize, minimize, drag down and up macam ni lah. Sampailah ke muka surat yang seterusnya kita tekan next. Ini muka surat yang kedua tadi ya. So untuk PDF, rakan-rakan guru boleh jadikan sebagai bahan PDP. Kita boleh masukkan image, teks ataupun shapes ya seperti yang rakan-rakan telah kongsikan sebelum ni. Okey. So kalau untuk masukkan jawapan, kita boleh galakkan murid masukkan teks dan kita boleh type jawapan mengikut pilihan jawapan ya. Contohnya kalau kita tengok di situ ada perlukan air. Jadi murid, sorry saya buat semula. Murid boleh masukkan jawapan dengan menaip. So, kenapa ada background biru tu? Kita boleh hilangkan dia. So, boleh tekan di sebelah tools yang ini, tekan remove. Okay. Macam tu. Ataupun rakan-rakan guru boleh mencuba untuk guna teknik crop ya. So, contohnya saya tunjukkan di sini. Selain daripada menaip ya. Nanti jangan lupa tunjukkan macam mana nak buang background. Saya terlupa tadi. Terima kasih. Buang background. Okay, kita boleh copy ataupun screenshot and then kita crop, kita masukkan sini, paste. Jawapan dia ialah perlukan air. Boleh juga salah satu cara murid menjawab dengan interaktif. Dan satu lagi, ya. Maaf mengganggu sebab macam ada dengar suara double. Cikgu Nancy ada pakai device satu lagi ke? Ya, ada. Boleh yang tu boleh offkan dia punya sound sebab macam terdengar ada double suara. Ya, sudah saya off. Sudah off. Cuba off. Kalau saya cuba off sini, okey, boleh dengar. Oh, lagi sama juga. Sama juga. Okey, tidak apa. Saya akan leave yang one device. Alright, lebih better lah kan? Ya. Okay, so satu lagi murid kita boleh mereka menjawab dengan menulis. Ya, menulis secara digital. So dengan itu kita boleh galakkan sekiranya guna ada pen digital tu kan, murid bolehlah menjawab soalan yang seterusnya. Contohnya bernafas. Murid akan tulislah di sebelah sini. Okay. Kita guna alat tulis yang ini. Okey. Tulis di sini bernafas. Murid boleh tulislah. Cuma tulisan saya ini saya cuba guna pen digital ni tapi tadi tak dapat pula. Okey. Alahai. Cantik tulisannya tu. Cantiknya tulisan doktor. Memang beginilah. Doktor memang begitu. Okay, saya cuba sekali lagi. Tak apa, yang penting kita dapat tahu memang betul. Ni boleh ditulis. Lepas ni guru-guru kena rajin hands on.
Kalau tak explore, memang kita tak nampak betapa menariknya My Viewboard ini. Ya, kena try and error lah. Okey, rakan-rakan guru ya. Baik, sebelum itu ada soalan? Sebab saya tak nampak soalan. Tak ada setakat ni okey. Okay, so setakat ni satu yang seperti rakan saya kata Adik Arif, tunjukkan gambar yang nak buang background ya. Okay, so saya gunakan browser embedded ni ya. Contohnya saya nak masukkan gambar, okay, kucing. Kucing. Ya, kita cari gambar kucing. Okay, kita nak yang clip art kan? Contohlah clip art. So kita nak yang comel lah, yang ni lah. Ini namanya fat cat. Ni. So untuk gambar ini dia ada background tapi kelabu ya, nampak tak? Background dia kan. So bila kita klik dengan menggunakan pointer ini, gambar tu dia jadi aktif dan ada function di tepi. So function yang kita boleh ambil ialah remove background lah, remove background. So ataupun color remove. So just point kepada background color di belakang tu. Okay. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Begitu. Dah hilang kan? Dah hilang. Dan tick right. Tick right. So gambar ni dia dah cantik lah. Dah tak ada background dah. Boleh ya? Terima kasih Doktor. Ya, sama-sama adikku Arif. Baiklah, seterusnya saya ingin kongsikan pula bagaimana kita nak masukkan PowerPoint. PowerPoint yang interaktif di dalam My Viewboard. Cara dia sama, menggunakan tools yang sangat berguna iaitu Magic Box. So kita cari bahan kita dalam PowerPoint. Cikgu-cikgu kena ingat di mana bahan-bahan itu disimpan. Saya simpan dalam dalam D. So kena carilah dan tarik. Dan kita kena buka. Okay. So pilih ya, tick pada slide yang kita mahukan dan import landscape. Okay, kalau PowerPoint ni biasa landscape lah. So di sini kita paparan PowerPoint sudah keluar. Ada 2 muka surat contohnya yang bertajuk pembundaran perpuluhan. So dalam ini bila kita lihat dia seperti tak boleh edit ya. So kita kena unlock dulu dah. Dia kena macam ni dia lock. Yang ni kena unlock. So lepas tu kita boleh edit ya. Kita boleh edit contohnya pembundaran tu ada ralat, kita buang dia. Okey, kita betulkan. Ataupun kita nak masukkan teks. Okey. Okey, kalau kita nak masukkan teks tu biasanya kita boleh masukkan nama pelajar kah, kalau latihan kan nama. Okey, contoh ya. Dan kita boleh masukkan juga gambar seperti tadi. Okey. Dan yang paling menarik adalah latihan ataupun nota yang interaktif. So apabila kita nak edit sama jugalah, pastikan bahan kita bukan dalam bentuk group. Ya, kalau dia group dia akan tak boleh edit. Dia tak boleh edit. Okey. So kita pastikan dia tidak dalam keadaan lock. Kalau dia dalam keadaan lock, kita bagi dia unlock ya. So barulah kita boleh edit ya. Contohnya yang seperti ini. Yang ni kan. Alright. So kalau kita tengok perkataan ni dia seperti ada huruf yang terturun kan. Kita nak edit dulu. Baru kita gunakan bahan PDP. So rakan-rakan guru kena ungroup supaya kita boleh edit. Tekan button kelabu kotak ni untuk kita group atau ungroup. So bila dah ungroup, kita boleh edit ya. Kita boleh edit untuk biasanya size font ya, color font. Mungkin nak bagi dia size 38 gitu kan. Okey, dan kita nak tukarkan warna dia pun sama jugalah. Tukar seperti biasa ya. Jadi rakan-rakan guru boleh adapt lah bahan-bahan dalam bentuk PowerPoint dalam My Viewboard. Boleh masukkan juga shapes ya, boleh masukkan teks seperti yang kita sudah tunjukkan sebentar tadi ya. So rakan-rakan guru bolehlah meneroka selepas ini. Jadi rasanya itu sahaja perkongsian saya. Ada soalan setakat ini? Tak ada, soalan telah pun dijawab oleh JU kita dalam ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi rakan-rakan semua. Kalau tak ada soalan, saya akan passing button kepada rakan saya seterusnya, Cikgu Amalina. Sebelum itu, terima kasih Daun Keladi. Nanti cuba My Viewboard sampai jadi.
Bye. Beres. Okey, baik. Teruskan Cikgu Amalina. Okey, baik saya share skrin sekejap. Okey, boleh nampak ke? Okey, cantik. Okey. Terima kasih Cikgu Basha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya merupakan presenter yang terakhir pada malam ini. Okey, nama diberi saya Nur Amalina binti Muhammad Nur daripada JU Kumpulan 4 dan saya bertugas di SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Sebenarnya saya menyambung tajuk daripada Dr. Nancy. Okey, saya teruskan ya. Okey, tajuk saya pada malam ini, presenter yang terakhir ialah crop soalan dari buku teks. Macam mana tu? Okey, saya sediakan kita tengok dia punya langkah dulu. Kita kena switch between window and whiteboard. Dekat mana? Dekat sini cikgu. Dan yang kedua, kita kena type buku teks yang kita ingin tunjuk kepada murid. Dan last kali kita boleh ambil button, screenshot and screen record tools. Okey, mari kita buat Okey, sekarang cikgu boleh type buku teks ke buku apa yang cikgu mengajar. Kalau saya ambil buku teks digital pendidikan, sains sosial dan alam sekitar, pendidikan khas. Okey. Dan kita tunggu, okey. So saya akan ambil yang atas sekali yang bentuk any flip ni. Boleh nampak tu cikgu semua? Okey, nampak. Alright, okey. So kita turunkan ke bawah sikit. Okey. So nanti cikgu boleh pilih part mana latihan ataupun bahan yang cikgu ingin kongsikan dengan anak murid. Okey, so kita pergi dulu. Katalah cikgu nak ambil latihan. Okey, sekejap ya. Okey, katalah cikgu nak ambil latihan ni Dan cikgu nampak button yang screenshot and share screen record ni. Cikgu klik dekat sini. Nanti dia akan keluar tiga jenis yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali kalau entire screen ni semua dia ambil. Okay, kita try Okay, nampak ni cikgu. Kita akan dapat semualah satu paparan daripada kita punya PC tu. Okay, tapi kita tak nak yang ni. Kita boleh delete dulu. So kita kembali semula kepada kita punya ni. Kita boleh ambil yang kedua pula kita boleh try. Yang kedua ni kita panggil freehand screenshot. Maksudnya kita nak ambil part-part yang tertentu saja. Okey, macam mana kita try cikgu? Katalah cikgu nak ambil yang ni je. Okey. Tapi tak cantik lah sebab saya tak ada mouse. Saya guna macam ni je. Okey, cikgu nampak? Dia keluar macam ni je. Dekat kita punya canvas. Okey. Tapi kita tak nak juga, kita nak ambil yang satu lagi. Kita kembali semula kepada buku teks kita. Kita ambil yang ketiga, iaitu kita panggil dia screenshot rectangular area. Okay, kita tekan. Dan cikgu boleh ambil bahagian ini. Okay. Okay, yang sekarang kita dah nampak di paparan canvas kita. Dah ada. Okay. Saya rasa ni lagi senang lah. Kalau cikgu memang nak ambil bahagian ni saja, boleh terus tekan dekat sini. Sangat simple, sangat mudah. Cikgu tak perlu buka Chrome yang lain, hanya melalui ni saja. Cikgu tekan saja dan cikgu dah boleh buat. Okay. Sangat senang Okay, cikgu boleh tekan switch between window desktop and whiteboard. Okay. So saya rasa perkongsian saya ni sikit saja sebab saya ambil daripada Dr. Nancy. So saya, ada soalan ke Cikgu Basha? Tak ada, jelas. Okey, jelas. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Basha selaku moderator kita pada malam ini. Terima kasih.
Terima kasih Jayu kita yang terakhir daripada Cikgu Malina. Macam mana semua rakan-rakan guru rasa macam penuh otak kan? Kita banyak malam ni dan kita sebenarnya sudah mencapai masa kecemasan dah ni. Okey. Jadi sebelum terlupa saya rasa tolong dulu siapa ni host kita untuk link kehadiran kita pada malam ni. Okey. Kita ada host di belakang tabir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita sudah pun sampai ke penghujung bengkel kita, MyView Senior Educator level pada malam ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada semua presenter-presenter kita. Siapa tu? Sekejap nak habis dah, sabar ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua jayu-jayu kita yang hebat yang sudi berkongsi ilmu pada malam ni dan kepada rakan-rakan guru yang telah pun meluangkan masa pada bengkel kita pada malam ini, dan saya mengharapkan bengkel kita pada malam ini dapat membantu guru-guru dalam penghasilan BBM yang menarik dan semoga ianya dapat dimanfaatkan dengan lebih berkesan dalam pengajaran kita. Dan sekiranya rakan-rakan guru ada mempunyai persoalan-persoalan yang bersarang dalam otak, bersarang macam sampai tak boleh tidur ni, boleh ajukan di Telegram bersama-sama dengan JU masing-masing lah. Mungkin akan diberi maklum balas ataupun dijawab oleh JU masing-masing. Dan sudah pun dinaikkan, Cikgu Chang dah naikkan, Cikgu Dayang pun dah naikkan kita punya link kehadiran. Borang lah pula link kehadiran. Boleh isi lah. Kita nak tengok dapat isi tak? Senyap belakang tu. Kan? Dapat buka tak? Dan dah. Ada yang cakap dan dah tu. Alright. Okay. Sebab saya nak pastikan link tu dapat berfungsi. Alright. Cantik. Jadi sebelum berakhir, kita dah take foto ke? Bolehlah siapa yang nak buka kamera, kita boleh